Ini bukan video AI. Ini video betul dan ini video halal. Sahabat-sahabat mesti pernah pergi restoran-restoran yang pengendali makanannya mempunyai tattoo. So, apa persepsi dan pandangan sahabat-sahabat terhadap pengendali makanan tersebut? Boleh ke tak boleh? Sebagai seorang pengguna, kita ada beberapa perkara yang perlu kita lihat sebelum kita mendapatkan sesuatu makanan ataupun servis. Pertama, cara pengurusannya. Yang kedua, macam mana attitude seseorang peniaga tersebut. Dan yang ketiga, macam mana keadaan sekeliling premis dan juga restoran yang ingin dia berikan khidmat dia kepada kita. Tak ada masalah pun untuk kita consume mana-mana restoran ataupun premis makanan yang mempunyai pekerja yang ada tattoo, tetapi bagi menjaga kita punya sifat wara' dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu elakkan perkara tersebut.